Assalamualaikum sahabat. Hari ni saya nak share sikit mengenai ni bunga rumput. Untuk kegunaan bisul sahabat, bunga rumput ni sangat berkesan sahabat. Kita cuma ambil dalam satu jemput, kemudian kita oles dengan air, dengan 3 titik air. Okey sahabat, kita buat macam ni. Kita tuangkan di atas piring ataupun plastik. Kita ambil lebih kurang banyak ni sahabat, dan kita titikkan air. Kita masukkan air dalam 2-3 titik macam ni. Kita lekat-lekatkan, cantumkan dia. Ini sangat mujarab untuk bisul sebab saya dah mencuba dia. Saya bagi contoh je lah ni. Okey, dia macam ni. Dia akan jadi macam ketulan macam ni. Kemudian kita boleh lekat kat mana yang cepat jadi bisul. Contoh kat sini. Kita oles ya. Kita oles macam ni. Nanti dia akan menyeduk segala kotoran tempat yang jadi bisul tu. Kalau kita nak tutup dia, kita boleh tutup dengan plastik macam ni. Macam ni. Nanti kita bubuh lah tape ke atau apa-apa.